So macam aspirasi daripada Rasuah Busters, takrifan halal tu macam mana? Kita nak bagi dia keluar daripada negara kita cinta ni ke, ataupun ada kaedah-kaedah ataupun konsep yang menjadi idaman lah untuk Rasuah Busters? Okey, kalau kita nak menghalang benda daripada keluar ni, kita harus memerangi. Bila kita cakap tentang perang, supaya benda itu tak masuk dalam diri kita. Bermakna kita kena lihat, kalau konsep perang tu kita kena ada tentera. Betul. Kita kena ada tentera. Setelah kita ada tentera, kita kena ada skill. Kita ada skill, kita kena ada senjata. Senjata kita bukan hanya untuk menyerang, tapi senjata untuk melindungi diri kita. Jadi kaedah inilah di mana Rasuah Busters dia jadi bertindak sebagai orang yang menghalang kemungkaran rasuah itu, sama ada dengan cara kita memberi pendidikan, pencegahan, ataupun dalam masa yang sama kita melihat kepada polisi yang lebih baik supaya rasuah itu tidak berlaku. Dan tentunya awareness. Maknanya awareness yang berlaku, advokasi yang berlaku, yang perlu diberi kefahaman berterusan kepada masyarakat, kepada keluarga. Dan Rasuah Busters ini tidak ada favoritism tertentu. Yang bila kita bercakap tentang rasuah, maknanya kita memang nak tuju kepada spesifik kumpulan sasar. Ahli politik saja ataupun corporate sector saja, tidak. Kita bertindak seperti mana rasuah itu masuk secara sistemik, pergerakan Rasuah Busters juga sistemik. Kita tahu approach yang multidimensional, yang holistik perlu diambil. Sebab soal tentang saya cakap tadi, memerangi rasuah tu, dia kena menyeluruh, holistik. Mesti menyentuh seluruh ekosistem.